Untuk korang yang ada lebihan nasi empit kat rumah tu, memang kena cuba resepi lontong goreng ni. Cara nak buat pun senang je. So jom kita start. Okey, mula-mula kita nak didihkan air dulu. Kemudian kita perlukan ketupat mini dari brand Adabi ni. Ini memang dah siap basuh. So korang tak perlu nak basuh lagi. Lepas tu rebuskan je dalam sejam ke sejam setengah macam tu. Bila dah siap, elok kejadian macam ni, korang boleh sejukkan dulu. Potongkan kepada 4 bahagian. Lepas tu dalam blender pula masukkan setengah biji bawang Holland, 1 mangkuk cili kering, 5 ulas bawang putih, sedikit halia dengan air. Lepas tu dah boleh kisar macam biasa. Dalam pan pula boleh panaskan minyak dan tumiskan bahan kisar tadi tu sampailah dia pecah minyak. Kemudian boleh masukkan 2 keping dada ayam yang kita dah potong kecil-kecil macam ni. Korang masakkanlah dalam beberapa minit. Kemudian masukkanlah sos cili, sos tomato dengan sos tiram. Ini 2 sudu setiap satu tau. Lepas tu letaklah kicap pekat sikit. Ini pun saya dah letak lebih sebenarnya ni. Lepas tu masakkan lagi. Kemudian masukkan air, 1 sudu gula dengan garam cukup rasa. Next boleh masukkan nasi empit, bawang goreng dengan 1 genggam daun sup. Korang kacaukan cantik dan dah siap lontong goreng kita hari ni. Mana orang-orang luar pada Melaka dengan Johor tu yang susah nak jumpa lontong goreng ni kat kedai, boleh save dulu video ni dan korang try lah buat sendiri kat rumah.